Anda nak kahwin, anak nak tahu rekod jenayah pasangan anda dan rekod kewangan pasangan anda. Adakah dia bekas pesalah seks, bekas pesalah jenayah atau lain-lain? Boleh atau tidak? Tuan-tuan, jawapannya sebenarnya boleh. Sekiranya anda mendapat konsen dari bakal pasangan anda itu. Sebagai contoh, anda nak kahwin dengan Ali berusia 28 tahun. Anda misteri. Ali ni dulu kerja apa? Hutang dia banyak ke? Adakah dia seorang bekas penjenayah? Dan caranya mudah saja tuan-tuan. Anda boleh minta Ali tanda tangan satu surat kebenaran. Saya Ali, nombor IC sekian sekian sekian, membenarkan anda untuk menyemak laporan senarai ataupun kes jenayah saya di mana-mana balai. Dan saya Ali bersetuju untuk anda membuat semakan laporan berkaitan kewangan dengan saya. Dan anda boleh untuk bawa benda tu ke rekod-rekod ke balai polis, ataupun mungkin anda boleh bawa benda itu ke pelapor kredit. Dengan konsen yang diberi, siapa saja boleh untuk menyelak laporan-laporan itu, dan konsennya agak detail tuan-tuan, tetapi untuk rekod jenayah saya rasa jelas, konsennya pendek saja, tapi untuk pelapor kredit konsennya adalah panjang dan anda kena dapatkan khidmat ataupun akses melalui syarikat-syarikat seperti kami. Kami hanya boleh semak sekiranya ada kebenaran daripada anda. Begitu juga dengan bank, begitu juga daripada koperasi. Dan kecuali tuan-tuan ada satu entiti yang sangat berkuasa yang boleh menyelak tanpa kebenaran anda, iaitu mahkamah lah tuan-tuan. Mereka boleh membuat semakan sekiranya perlu. Itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.